Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Hari ini pengetua ingin memberi sedikit nasihat kepada semua calon SPM yang akan menduduki ujian bertutur bahasa Inggeris UBBA. Ujian ini amat penting kerana ia menilai keupayaan pelajar berkomunikasi dalam bahasa Inggeris secara spontan dan berkeyakinan. Terdapat dua bahagian utama dalam ujian ini. Bahagian pertama ialah pair discussion, iaitu ujian secara berpasangan. Kamu akan berbincang tentang sesuatu situasi atau isu bersama rakan. Bahagian kedua pula ialah individual presentation, di mana kamu perlu bercakap seorang diri berdasarkan tajuk yang diberikan. Anak-anak sekalian, kejayaan dalam ujian ini bukan semata-mata bergantung pada tata bahasa atau perbendaharaan kata. Yang paling penting ialah keyakinan, kelancaran dan keikhlasan semasa bercakap. Beberapa tips berguna untuk kamu. Fahami tugasan sebelum mula bercakap. Dengar betul-betul arahan pemeriksa. Gunakan ayat yang mudah tetapi jelas. Jangan risau jika tidak sempurna. Yang penting mesej kamu sampai. Jaga sebutan dan intonasi. Bercakap dengan nada yang yakin dan sopan. Elakkan berdiam terlalu lama. Jika terlupa perkataan, gunakan sinonim atau ayat lain. Semasa bahagian berpasangan, berikan kerjasama kepada rakan. Jangan cuba mendominasi perbualan, sebaliknya bina komunikasi dua hala yang positif. Ingat, pemeriksa mahu melihat kamu berani bercakap, bukan takut membuat silap. Dan yakinlah, kamu semua sudah dilatih sepanjang tahun. Ini hanya masa untuk menunjukkan apa yang telah kamu pelajari. Pengetua percaya anak-anak SMK Bandar Udara Utama mampu menunjukkan prestasi cemerlang dan yakin bertutur dalam bahasa Inggeris. Hadapi UBAE dengan tenang, senyum ketika masuk bilik ujian dan mulakan dengan ucapan hormat seperti Good morning teacher. Semoga semua calon berjaya dengan cemerlang. Sekian daripada Pengetua AI. Speak with confidence and let your voice show your potential.